Pernah tak anda terfikir yang kadang-kadang cerita paling best tu sebenarnya ada depan mata kita je? Untuk beberapa minit ni, jom kita main jadi detektif. Kita bongkar satu misteri sama-sama. So, inilah cabaran kita. Boleh ke kita faham semua pasal dokumen ni hanya dengan tengok muka depan dia je? Bukti kita? Halaman tajuk yang nampak macam biasa ni. Tapi jangan terpedaya tau, setiap baris tu sebenarnya satu clue. Baiklah, macam mana-mana penyiasatan pun, kita mesti mulakan dengan bukti fizikal dulu. Jadi, sebelum kita baca teks tu, jom kita perhati betul-betul dokumen ni sendiri. Nampak tak tu? Tanda air scanned with cam scanner. Kecil je kan? Tapi inilah clue besar pertama kita. Benda kecil ni bagi tahu kita yang dokumen ni asalnya adalah kertas fizikal yang kemudiannya di-scan. Kemungkinan besar ni nota kuliah ataupun helaian dari buku. Okey, asal-usul fizikal kita dah tahu. Sekarang, part yang paling best pula, kita nak bedah siasat maklumat yang ada. Kita akan buat satu-satu, baris demi baris, macam kita tengah pasang puzzle. Okey, kita mulakan dengan kod ni. BMMB1124. Nampak macam huruf dan nombor random je kan? Tapi dalam dunia akademik, inilah kunci utama untuk kita faham konteks sebenar dokumen ni. Jom kita pecahkan kod ni. BMMB. Yang ni senang. Confirm singkatan untuk Bahasa Melayu. Nombor 1124 pula. Dalam sistem universiti, apa-apa kod yang mula dengan nombor 1 tu selalunya untuk subjek pengenalan, untuk budak first year. Jadi, kita dah tahu, ini bahan untuk kursus asas Bahasa Melayu. Dan baris seterusnya ni terus mengesahkan tekaan kita. Asas literasi bahasa. Ini lagi menguatkan idea yang kita tengah tengok bahan untuk kursus peringkat permulaan yang ajar konsep-konsep asas bahasa. Nampak tak? Puzzle kita dah mula bersambung. Okey, petunjuk seterusnya. Topik 2. Ini jelas menunjukkan yang dokumen ni cuma sebahagian daripada satu siri yang lagi besar. Kemungkinan besar ini adalah salah satu bab dalam silibus ataupun modul pembelajaran. Jadi, apa sebenarnya topik 2 ni? Inilah dia, teori pemerolehan bahasa. Wow! So, ini bukan setakat subjek bahasa biasa-biasa tau. Topik ni sangat spesifik. Ia pasal kajian saintifik dan psikologi tentang macam mana kita sebagai manusia boleh belajar bercakap. Mendalam kan? Okey, kita dah tahu apa yang dibincangkan. Soalan seterusnya, siapa yang tulis benda ni? Penting untuk kita tahu siapa penulisnya. Sebab dari situ kita boleh tentukan sama ada maklumat ni boleh percaya ke tak. Dekat nama penulis, ada 2 gelaran penting. Pertama, doktor. Maksudnya dia ada PhD, doktor falsafah. Ini menunjukkan dia seorang pakar dalam bidang dia. Kedua, TS. Ini pula singkatan untuk Technologist Professional, satu pengiktirafan rasmi di Malaysia. Jadi, penulis ni bukan calang-calang orang. Dia bukan setakat ahli akademik, tapi juga seorang pengamal yang bertauliah. Kredibiliti dia memang tinggi. Alright, kita dah kumpul semua clue. Sekarang, masa untuk langkah terakhir, the big reveal. Jom kita susun semua kepingan puzzle ni dan tengok gambaran penuh yang dah kita berjaya bina. Jom kita imbas balik perjalanan kita. Mula-mula kita nampak tanda air, lepas tu kita pecahkan kod kursus, seterusnya kita tahu topik spesifik bab ni dan akhir sekali kita sahkan kepakaran penulis. 4 langkah mudah. Jadi, inilah hasilnya. Daripada beberapa baris teks yang nampak macam tak ada apa-apa, kita sebenarnya dah dapat satu pemahaman yang sangat jelas dan mendalam tentang dokumen ni. Hebat kan bila kita analisis benda secara tersusun? Cuba fikir balik. Semua maklumat ni kita dapat dari satu muka surat je. Ini buktinya, kita tak semestinya kena baca satu buku tebal untuk faham cerita dia. Cukup dengan tahu cara untuk cari clue yang betul. Kita dah berjaya pecahkan kod muka depan ni. Sekarang, mesti anda tertanya-tanya kan, apa agaknya idea, teori dan rahsia-rahsia menarik pasal cara kita belajar bahasa yang tersembunyi dalam helaian-helaian seterusnya. Itu misteri untuk kita bongkar lain kali.